Seorang lelaki berkongsi detik cemas apabila bapanya yang sudah berusia tetapi masih gagah memandu sendirian tiba-tiba sesat selepas mengikuti panduan aplikasi Waze. Dikabarkan kereta yang dipandu bapanya itu akhirnya terperangkap di dalam kawasan ladang sawit lama yang dikatakan berhantu di Benta Pahang. Luahnya di Facebook, tanpa sedar perjalanan yang berpandukan Waze itu terus menuju ke dalam jalan tanah berlumpur jauh ke dalam ladang sawit lama yang sunyi dan tidak berpenghuni sehingga menyebabkan kereta Proton Iswara bapanya tersekat. Tambah lagi, kata bapanya, kawasan tersebut tidak mempunyai nama jalan, tiada rumah penduduk dan tiada masjid atau bangunan. Lebih mengerikan, sewaktu bapanya membuat panggilan video call bersama pihak polis, pegawai yang terlibat telah terlihat kelibat seorang lelaki lain yang sedang duduk di tempat duduk penumpang bersebelahan si ayah, sedangkan si ayah bersendirian. Walaupun panggilan terputus, namun bapanya berjaya dijumpai pada jam 10.02 malam dalam keadaan selamat.